Okay, setelah 3 minggu robot ni buat kerja hari-hari, cuci rumah. Okay, hari ni apa yang aku nak buat ialah servis dia, cuci apa yang patut dan juga tengok apa yang patut kita tukar, kita tukar. Okay, jadi mula-mula kita turn off dulu robot ni. Kita hold dia. Please remove the robot vacuum from the station before turning it off. Okay, kita buat keluar dia daripada vacuum robot dia. Tutup dia. Turning off. Okay, sekarang kita dah turn off robot ni. Kebiasaannya model ni selalunya apa yang kita kena cuci, dia punya tempat mop pad dia. Dan juga vacuum ni kita kena tengok dia punya bag, tengok penuh ke ataupun masih kosong. Selalunya lah kalau 3 minggu dia akan penuh, walaupun rumah ni tak adalah banyak habuk sangat. Okay, dan habuk kat atas ni banyak sebab ni dia punya vacuum bag. Biasanya habuk daripada sini dia akan penuh atas robot. Jadi yang ni pun kita kena cuci juga. Okay, jadi kita buat keluar robot. Kita buka ni, tengok dia punya vacuum bag. Okay, vacuum bag pun dah penuh. Okay, jadi vacuum bag ni kita akan tukar vacuum bag baru. Okay, kat sini pun nampak penuh dengan kekotoran ni. Okay, bawah ni sama. Yang ni boleh buat keluar macam tu je untuk cuci. Yang ni lagi senang kita pakai tisu basah. Lagi senang lah kalau nak cuci. Okay, untuk atas ni tangki air bersih biasanya tak ada masalah. Tapi untuk tangki air kotor ni kena cuci. Sebab biasanya kalau air kotor ni dia akan apa panggil ni, mempercepatkan pembiakan fungus lah. Selalunya macam kulat-kulat lah, macam tu lah. Jadi kena cuci lah. Okay, sekarang kita akan cuci robot ni. Apa yang kita perlukan adalah baby wipe ataupun apa-apa wipe je lah. Dan seterusnya terbalikkan dia. Okay, klik ni kita buka dia. Okay, lepas tak, yang ni kita kena cuci, dah kotor lah. Okay, kita tengok dia punya berus. Selalunya akan ada rambut lah kat sini. Okay, ada rambut lah, benang dan apa-apa, dia akan terbelit dekat sini. Tapi tak ada kotor sangat, tapi perlu cuci. Dan sini okay, sini selalunya memang akan kotor. Dan juga mop. Okay, mop pad dia ni dia pakai magnet, jadi kita boleh keluarkan terus. Sebelah tangan susah. Okay, kita keluarkan dia punya mop pad. Okay, jadi mop pad ni dia boleh cabut macam ni. Jadi yang ni kita akan basuh bagi cuci. Sebelah tangan susah sikit nak buat kerja. Okay, yang ni kita akan cuci, yang ni kita akan cuci, yang ni kita akan cuci. Dan untuk belakang ni kita akan cuci juga. Dan yang paling penting, okay, kita bersihkan dia balik. Dia punya vacuum tank habuk ni. Okay, kita akan cuci. Kat sini selalunya akan ada kotoran, jadi ini kita akan cuci pakai baby wipe. Tayar okey. Okey, bawah okey. Okey, kita check dia punya sensor dia. Semua okey, tak kotor. Lepas tu kita akan check kat dia punya sensor depan ni sama ada kotor ataupun tak, dan juga sensor tepi ni. Okey, jadi yang ni cuci macam biasa. Okey, robot dah siap cuci.
Seterusnya yang paling lama adalah kita nak cuci dia punya dia punya vacuum box ni. Ni lama disebabkan oleh kita tunggu dia betul-betul kering baru kita boleh masukkan dalam robot. Yang paling lambat adalah dia punya HEPA filter. So HEPA filter ni dia makan masa sikit lah untuk kering. Sebab dalam user guide pun benda ni wajib betul-betul kering. Kalau tak nanti orang panggil HEPA filter ni kalau dia basah nanti dia akan sedup masuk dalam vacuum. So dia akan boleh memendekkan jangka hayat vacuum motor kat dalam ni sebab dia keadaan basah. Okay. Jadi sebab tu kita kena pastikan HEPA filter ni betul-betul kering. Jadi HEPA filter ni dia nak buka senang je sebab semua benda ni dia pakai clip je. Okay, nampak dia kotor kan. Jadi yang ni kita akan basuh dan pastikan dia betul-betul kering. Kalau boleh jemur tengah panas pun okey juga. At least dia betul-betul kering baru kita masukkan balik dalam box dan kita pasang balik kat vacuum. Sama juga yang ni kita akan basuh sekali sebab benda ni dia plastik je. Jadi dia tak ada masalah kalau nak basuh pun dia tak ada karat apa-apalah. Sama juga yang ni. Untuk dia punya docking station, so docking station tu kita akan wipe pakai baby wipe ni. Cuci bahagian-bahagian mana yang berhabuk tu. Dan yang ni kita akan basuh sekali. Okay, untuk wipe station Okay, dah siap basuh semua. Kita jemur dulu kan. Pastikan dia kering. Untuk mop pad dia tak ada masalah sebenarnya nak jemur ataupun tak, sebab mesin tu dia auto keringkan mop pad ni. Tapi yang paling penting kita pastikan yang ni kering dan semua ni wajib kering. Okay, tadi kita dah basuh dan sekarang ni semua dah kering. Okay, kita check dulu. Okay, ni dah kering. Yang paling penting yang ni wajib kering sebab ini HEPA filter ni dia akan sedut habuk. Jadi kalau dia sedut habuk, yang bahagian basah ni dia akan masuk dalam motor. So ni bahaya. Jadi kena pastikan dia kering. Okay, ni dah kering. Okay, yang ni okay, semua dah kering. Jadi kita akan pasang lah. Yang pasang belakang ni macam ada velcro, jadi kita just lekatkan dia je. Okey. Okay, tak ada masalah kalau terlebih ke apa ke, tak ada masalah. Yang penting dia duduk tengah-tengah. Kita pasang dia punya HEPA filter. Lepas tu kita akan pasang bahagian bawah untuk robot. Okay, ni dia punya tank. Okay, settle.
akan pusing robot ni belakang. Kita akan masukkan dia punya brush. Okey, brush ni dia boleh cabut tau yang ni. Okey, dia boleh cabut. Dia boleh cabut satu persatu. Yang ni dia boleh cabut. Kalau dia punya brush dia rosak, dia tak perlu tukar satu set, cuma perlu apa ni, beli satu-satu. Dah okey. Okay, lepas tu yang ni kita masukkan dia. Okey, macam ni. Dan kita akan masukkan ikut dia punya posisi lah. Okey, petak ni akan masuk belakang sini. Tak dia macam tu. Ini sini. Okey, siap. Seterusnya kita pasang dia punya moped. Benda ni magnet je jadi dia tak susah lah nak pasang dan nak cabut. Okey, selesai. Okey, seterusnya untuk station, kita tengok belakang ni, selalu dia akan ada habuk kat belakang ni. Sebab dia pakai konsep sedut. Jadi kat sini dia akan jadi seal. So semasa vacuum tu sedut, yang ni akan lagi melekat lah. Sebab bahagian sini dia sedut. Jadi selalu dia akan ada habuk. Sama dekat sini. Cuma kat sini tak perlu cuci pakai air, just pakai baby wipe saja. Kita akan pasang dia punya vacuum bag. Okey, ini adalah vacuum bag yang baru. Okey, benda ni boleh beli je dekat Shopee ke Lazada ke, ataupun boleh beli terus kat direct ni store pun boleh. Ini kita masukkan. Ini masukkan, kita akan ini siap. Sini kita sapu dalam itu. Ini kita